Bukan ya Mulya, ya Mulkan, ya Rijalul Ghaib, ya Husain. Husain manusia. Dia cucu Nabi, benar, tapi dia manusia. Apa beza? Kita menyeru orang-orang yang mati dengan kita menyeru apa? Sebahagian orang yang macam orang Kristian kan, dia menyeru Isa kerana dia kata Isa itu anak Tuhan. Kenapa kita panggil Husain? Ya Husain. Kenapa kita pergi minta ke Husain? Husain, Sayyidina Husain radhiyallahu an, cucu Nabi SAW, anak kepada Sayyidina Ali. Dia orang saleh, dia ahlul bait, tapi dia dah mati. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak boleh mendengar. La tasma'u du'aakum. Mereka tak boleh dengar. Mereka tak boleh dengar. Dan kita tak diajar. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Sebab itu tuan-tuan kena jaga-jaga. Kadang-kadang dalam sebahagian buku-buku mujarabat, tajul muluk, perisai apa, macam-macam buku, apa tu, yang banyak kata-kata apa ni, ada sekarang, mungkin sebahagian tak ada. Macam tu dalam tu ada doa-doa macam-macam yang menyeru bukan daripada fala tad'u ma'allah. Jangan kamu seru selain daripada Allah. Fala tad'u ma'allah ilahan akhar. Jangan kamu seru. Kita nak seru siapa? Kita seru Allah Azza wa Jal. Iyyaka na'budu. Every time kita salat, kita seru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'inu bika. Kami hanya minta dengan engkau. Jadi kita tak boleh minta kat orang lain. Ini akidah tauhid. Sebab itu kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah pun kata apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Minta dekat aku akan bagi. Itu yang disebut